Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Ahmad Jelani daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Nyor. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan tentang sudut dan tangen bagi bulatan, iaitu 6.2 sisi 4 kitaran. Untuk standard pembelajaran bagi bab ini ialah yang pertama, mengenal dan memerihalkan sisi 4 kitaran. Yang kedua ialah membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut pada sisi 4 kitaran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran. Jadi murid-murid, mari kita imbas kembali mengenai sudut pada garis lurus iaitu 180 darjah. Dan sudut bagi satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Bagi sisi 4 kitaran, definisi bagi sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi 4 tersebut terletak pada lilitan bulatan. Jadi mari kita lihat hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran. Jika ada 4 sudut pada sisi 4 kitaran, hasil tambah sudut yang bertentangan bagi satu sisi 4 kitaran ialah 180 darjah. Di mana jika kita tengok rajah tersebut, sudut bagi X tambah dengan sudut Y akan bersamaan dengan 180 darjah. Dan sudut bagi P dan hasil tambah Q ialah bersamaan dengan 180 darjah. Dan hubungan yang kedua, iaitu antara sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Kita tengok rajah di bawah. Sudut TSR ataupun sudut A ialah sudut peluaran untuk sisi 4 kitaran tersebut. Dan theta yang dikenali sebagai sudut pedalaman bertentangan adalah sepadan dengan A, iaitu sudut PQR. Mari kita tengok contoh 1. Untuk rajah di bawah menunjukkan sisi 4 kitaran ABCD dalam satu bulatan. Diberi bahawa sudut ADB ialah 30 darjah dan sudut ABD ialah 20 darjah. Untuk mencari nilai BCD, pertama sekali kita perlu mencari sudut BAD di mana 180 darjah tolak 30 darjah tolak 20 darjah akan dapat 130 darjah. Diberi bahawa sudut-sudut pedalaman sudut BAD dan juga sudut BCD adalah bertentangan dalam sisi 4 kitaran. Jika bertentangan, maka kita boleh kira sebagai sudut BAD tambah sudut BCD bersamaan 180 darjah. Jadi untuk mendapatkan sudut BCD, 180 darjah tolak 130 darjah akan dapat sudut BCD iaitu 50 darjah. Jadi untuk contoh kedua, mengenai sudut peluaran dan juga sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Untuk sudut peluaran A, sudut pedalaman bertentangan yang sepadan ialah sudut D. Dan untuk sudut peluaran E, sudut pedalaman bertentangan yang sepadan ialah sudut B. Untuk contoh 3, soalannya ialah rajah di bawah menunjukkan sisi 4 kitaran KLMP dan juga garis lurus KPN. Diberi bahawa sudut KN ialah 48 darjah dan sudut NMP ialah 35 darjah. Untuk mencari nilai sudut MLK, yang pertama sekali, sudut peluaran adalah sama dengan sudut pedalaman bertentangan iaitu sudut NPM bersamaan sudut MLK. Jadi untuk mencari sudut MLK, 180 darjah tolakkan dengan 48 darjah tolak 35 darjah dan sudut MLK akan dapat 97 darjah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.